Nak beli Honor X6e ataupun Honor X7e? Nak beli smartphone termurah di muka bumi? Beli di factorymobile.my. Mudah, cepat dan terus sampai di depan pintu. Hai guys, buat kembali lagi. Video lepas aku dah unboxing kedua-dua model ni. Ini merupakan pilihan yang korang boleh dapatkan bawah RM1,000 dalam line-up Honor. Honor X6e dan Honor X7e. Dan kalau kita tengok secara kasarnya, sebenarnya hampir sama dia punya spek lah. Dan harga yang membezakan, almost dekat RM200. Tapi persoalannya yang sebenarnya, yang mana berbaloi untuk korang beli daripada segi pengalaman yang sebenar? Jom aku share. Yang pertama, aku tak nak sentuh tentang design sebab kita tahu kedua-duanya datang dengan design yang sangat berbeza dan dia punya karakter sangat berbeza. Tapi aku nak sentuh bab dia punya storage dan dia punya memori, yang mana kedua-dua model ni menggunakan chipset yang sama, iaitu Helio G81 Ultra. Tapi untuk Honor X7e ni hadir dengan 12GB RAM, iaitu 6GB RAM untuk fizikal dan 6GB RAM untuk turbo. Maksudnya korang boleh dapat 12GB RAM pada Honor X7e berbanding Honor X9e ni yang korang hanya dapat 4GB RAM untuk fizikal dan 4GB RAM extension, maksudnya 8GB RAM lah. So itu perbezaan yang sangat ketara. Walaupun jumlahnya 2GB RAM sahaja, tapi bila korang gunakan dalam penggunaan yang sebenar, macam aku guna untuk social media ataupun nak scroll TikTok atau nak main WhatsApp, kadang-kadang aku notice yang Honor X7e ni lagi laju lah time dia scrolling ataupun korang nak tukar-tukar apps berbanding Honor X7e. Dan orang akan kata benda ni tak ada masalah sangat. Yes, untuk awal-awal, tapi selepas berbulan-bulan korang gunakan, korang akan rasa perbezaan tu. Lebih-lebih lagi kalau korang ni jenis banyak download apps, game, dan sebab Honor X7e ni support sehingga 256GB storage berbanding Honor X9e ni yang hanya 128GB saja. Yes, untuk penggunaan harian okey, tapi kalau korang nak pengalaman yang lebih lagi, korang boleh consider ambil Honor X7e ni. Seterusnya, perbezaan pada Honor X7e ni ialah dia punya AI button kat tepi ni. Mungkin ramai ingat ia sekadar button tambahan, tapi bila korang gunakan beberapa hari memang rasa praktikal. Satu tekan terus boleh buka kamera, circle to search ataupun fungsi AI yang lain tanpa korang perlu cari dalam menu. Kalau korang tengah baca artikel, nak ringkasan isi penting tu, nak translate ayat ataupun nak cari sesuatu dekat skrin, korang boleh buat dengan guna AI button ni dengan lebih cepat lah. Dan kelebihan lain juga, Honor X7e ni banyak lagi fungsi AI yang ada berbanding Honor X7e ni. Bukan aku kata tak ada, dia stay ada AI erase ataupun fungsi yang lebih asas lah. Jadi kalau korang suka edit gambar terus dalam telefon ataupun nakkan AI yang betul-betul bantu kerja harian, Honor X7e ni lebih lengkap. Seterusnya aku nak sentuh bab yang ramai orang akan terlepas pandang, iaitu dia punya volume. Untuk Honor X7e ni digunakan stereo speaker dan volume dia boleh up sehingga 300%. So kalau korang tengok movie, Netflix, layan TikTok ataupun anything yang melibatkan sound tanpa menggunakan headphone, yang Honor X7e ni lebih sedap lah korang boleh dengar daripada atas dan bawah. Aku tak kata yang Honor X6e ni tak best, dia still ada sehingga 300 dia punya persen volume tu, tapi just menggunakan mono speaker saja dan hanya speaker kat atas saja, so dia punya sound tu tak seimbang lah. Dan last sekali, bab yang paling best sebenarnya bila dua-dua phone ni dia kongsi benda yang sama, iaitu bateri 7500 mAh. Ia memang besar gila untuk kelas harga yang macam ni lah. Penggunaan harian macam WhatsApp, macam aku cakap lah, WhatsApp, TikTok, YouTube dan media sosial tu memang boleh tahan 2 hari tanpa korang perlu fikir tentang charger. Kalau bab charger, dia datang dengan 45V untuk korang dapat fully charge dalam masa 1 sehingga 80% tu ambil masa sekitar 40 ke 50 minit lah. So guys, apa pendapat korang tentang kedua-dua model ni, Honor X7e dan Honor X9e? Yang mana korang akan pilih? Kalau korang tanya aku, kalau korang nakkan experience yang lebih, aku consider untuk korang ambil Honor X7e. Tapi kalau korang okey dengan basic, just sebagai phone kedua ataupun just untuk social media yang ringan, korang boleh consider ambil Honor X9e ni. Jadi cuba korang komen. Kalau korang nak dapatkan kedua-dua model ni, aku dah sediakan link dekat bawah tu, boleh je beli dekat situ. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe channel Factory Mobile. Factory Mobile, your gadget solution.